Lunch hari ni 3 sudu nasi, sambal bilis petai, sambal bilis biasa, botok-botok and bayam hijau rebus. So kita nak buat ni. Ni botok-botok bonda. Dalam ni ada ikan tenggiri. Basically just buka je dia punya packaging. Lepas tu keluarkan dia. Baru buka I dah terdium. This is my second time makan benda ni. Dia punya sedap-sedap, rencah-rencah. And then ni ikan yang dibalut dengan ulam-ulaman. Panaskan dalam microwave je. Tak lengkap lah lunch I tanpa petai kan. Tapi kali ni I tak masak jeruk petai sendiri. Kita makan sambal bilis petai. Sebab I tak ada masa dah nak masak. Sambal bilis petai. Yang ni I punya second jar. Ambil sikit je. Taruh je. Pedas. Botok-botok ni pedas tau. Nak apa? Petai. My favourite. Habis. Kalau korang nak beli botok-botok dengan sambal bilis petai ni, korang boleh tengok dekat caption. I ada tag diorang punya account.